Assalamualaikum semua sahabat, kawan-kawan semua. Baik, kawan-kawan semua sahabat, saya nak review satu produk yang banyak manfaat kebajikan untuk diri kita. Kenapa saya bertukar kepada Tunwau? Sebab Tunwau adalah satu telco yang dikuasai oleh Celcom Digi. So hari ini kita nampak Tunwau banyak memberi kebajikan manfaat kepada sesiapa yang menggunakannya. So hari ini saya nak tunjukkan singkat ni. Okey, Tunwau. Ada banyak ni flyers dia. Okey. Kad boleh buat duit. So kat sini kita buka lagi flyers ni. Kita tengok satu persatu. Kat sini dia beritahu apa? Data dia 5G. Okey, panggilan unlimited. Okey, yang terbaiknya ialah kota kita tak habis, kita boleh carry forward ke bulan depan. Okey. Ada lagi. Modal kita dalam Tunwau ni berapa? Hanya RM19.50 sahaja. Dan kita berpeluang untuk menjalani pendapatan kita dalam Tunwau ni sebanyak insentif sehingga 41%. Bagi siapa yang mengguna, yang menjalankan, memperkenalkan SIM card ni kepada kenalan anda. Okey. Dan yang baiknya sekarang ni dia upgrade. Dia ada bonus fast track RM50 setiap kali pembelian SIM card. Okey, ada lagi dekat sini. Kita tengok ada 10 manfaat dia. Okey. Dikuasai oleh Celcom Digi. Kita boleh carry forward ke bulan depan. Ada pula insurans percuma. Ada lagi boleh pilih nombor, boleh kekal nombor lama, dan ada juga pakej ke umrah ataupun pelancongan. Okey. Ada pula dah khariat kematian. Luar biasa. Lepas tu, kalau kita blacklist pakai line sebelum ni, tak ada masalah, kita pun boleh guna SIM card Tunwau. And then tiada kontrak. Okey, sebab dia gunakan prepaid 1%. Yang terbaik ialah dia bagi kita percuma. Setiap bulan kita dapat 4 GB. Setiap bulan kita dapat 4 GB. Dan boleh diwariskan. Okey, boleh diwariskan kepada pewaris. So, jadi kita sebagai pengguna telco, kita boleh berfikirlah. Okey, kita boleh berfikir yang manakah yang sepatutnya kita untuk menggunakan. Setiap bulan kita bayar prepaid, kita bayar bil, tapi kita tidak dapat manfaat kebajikan yang telah disediakan oleh mana-mana telco, melainkan Tunwau saja. So, anda dapat sesuatu. So, saya minta anda sharingkan benda ni, sebab benda ni manfaat. Okey, kalau belum bersahabat dengan saya, boleh bersahabat dengan saya, tekan butang plus, boleh komen, like, save and repost. Okey, selamat semua sahabat.